Tapi wanita taklah zina dengan ibu dia, zina dengan bapa dia lah maknanya. Tu dia. Ya. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam. Dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam, sama dengan situasi nazaniyah. Satu dirham riba yang seorang tu makan, satu dirham tu berapa tuan-tuan? Tahu kiraan ni? Satu dirham, betul. 30 ke 20 ke 30 ringgit. Yang kamu makan dan kamu tahu itu riba, maka dosa dia sama dengan 36 kali zina. Jangan pula kata kalau itu baik zina, ingat sikit dosa, tak boleh. Itu salah faham tentang konsep hadis. Ya, nak ceritanya besarnya dosa riba tersebut. Boleh kuatkan sikit aircon, ramai yang berkipas. Okey. Panas buat tajuk ke panas ke apa? Dewan pun panas juga. Baik. Jadi daripada banyak-banyak pembahagian riba, sekarang kita nak belajar apa panggil pembahagian riba. Daripada banyak-banyak pembahagian riba tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i, dalam buku cenderamata ada dibagikan kepada 3. Dan ada banyak lagi, dan para ulama yang terkini, mereka nak memudahkan kefahaman, mereka gabung jalinkan semua, maka mereka pecahkan kepada 2 yang besar, yang mudah nak bagi faham ni. Digabungkan 4 mazhab ni, jadilah 2 ni. Yang pertama, riba duyun. Duyun tu plural kepada dainun, iaitulah hutang. Ya, yang kedua riba buyu, plural kepada bay'un, iaitulah jual beli. Riba duyun dia ada 2 jenis, qard dan juga jahiliyah, dan demikian juga riba buyu ada 2 jenis, al-fadl dan nasi'ah. Baik, sekarang kita tak perlu kepada takrif akademik kerana itu akan menidurkan sahaja. Kita pergi terus kepada contoh tuan-tuan. Daripada contoh kita akan tahu apa itu takrif dia. Kita pergi kepada riba duyun terlebih dahulu. Riba duyun ni tuan-tuan, contoh dia daripada jenis qard begini. Saya beri pinjam kepada orang A 1,000, saya syaratkan dia pulang balik 1,200. Itulah dia riba qard daripada kategori duyun. Beri pinjam 1,000, minta pulang lebih daripada 1,000 kerana time value of money ataupun apa dua sebab. Ya, itu riba qard yang pertama. Apakah jenis riba qard dalam kehidupan harian yang ada di sekeliling kita? Ini dia. Ya. Yang pertama, riba qard ni beri pinjam duit, balas duit yang lebih banyak. Okay. Beri pinjam duit, berbalas duit yang lebih banyak. Zaman baginda Nabi SAW, dia tidak ada duit kertas, dia ada dinar emas, dirham perak sahaja, yang mana kedua-dua mata wang ini ditempa oleh kerajaan Byzantine, Rom, dan wang itu sampai ke negara Islam, dan baginda iktiraf untuk digunakan sebagai mata wang dengan syarat-syarat. Maka hari ini kita tidak ada emas, dinar emas dan dirham perak, tapi kita ada wang kertas yang tidak disandarkan kepada emas. Lalu ada tak hukum terpakai dalam bab ini? Yes, terpakai juga. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pemberian pinjam yang mensyaratkan kelebihan manfaat kepada pemberi pinjam adalah riba. Walaupun hadis riwayat Ibnu Majah tersebut mempunyai perbincangan yang sengit di kalangan ulama hadis tentang dia punya sanad, tetapi disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, telah berlaku ijma' dan ittifaq, juga disebut oleh Ibnul Munzir bahawa ijma' setiap pinjaman yang mensyaratkan manfaat kepada pemberi pinjam adalah riba. Okey? Baik. Jadi pinjam ni tuan-tuan bukan hanya terhad kepada duit, tetapi kita juga beri pinjam benda.
pun masuk juga. Kita akan cerita, tapi kita pergi one by one. So jadi sekarang ni bila mana duit kertas mempunyai nilai, bila tuan-tuan pergi beli barang, tuan-tuan bayar pakai duit kertas, penjual dengan begitu relax saja menerima duit tersebut dan redha, dan dianggap bayaran telah selesai. Itu maknanya duit kertas ada unsur thamaniyah, mutlaqus thamaniyah. Dia dalam mazhab Syafi'i mengatakan elah kerana emas itu disebut oleh Nabi dalam hadisnya kerana mutlaqus thamaniyah, kerana recognize, diiktiraf oleh masyarakat mempunyai nilai. Emas diiktiraf oleh semua orang mempunyai nilai. Dengan begitu juga duit kertas, emas dia ada nilai dia tersendiri. Sebab tu tuan-tuan baling dia dekat Zimbabwe pun orang anggap dia berharga. Tuan-tuan baling dekat Papua Nugini pun emas berharga. Tapi ringgit Malaysia kertas baling dekat Zimbabwe dia tak anggap berharga. Malah letak kat Jordan pun mereka tak mau ambil. Ini beza dia. Tapi bila mana dalam tempat yang recognize di negara kita, di Brunei, maka dia dianggap ada mempunyai thamaniyah, maka oleh kerana itu hukumnya menurut OIC, International Fiqh Academy, Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia, dan juga Majlis Fatwa Kebangsaan, hukumnya hendaklah mengikut cara emas dan perak ditransaksikan. Okey? Baik, kalau ada kat sini nak bincang sedikit emas di dalam soalan saya tak mau dalam sangat, saya tak pasti sejauh mana tuan-tuan nak dalam ilmiahnya ataupun nak surface sahaja terlebih dahulu. Okey. Baik, jadi kita pergi kepada yang pertama, riba qard jenis yang pertama, duit berbalas duit. Saya beri 1,000, pulang balik pada saya 1,200. Kat mana ada benda ni dalam sekeliling kita ni? Yang pertama, ketika mana rakyat kita, masyarakat kita nak membeli kereta. Dia nak beli kereta, dia pergi pilih dekat Pro 2 ke, dekat Proton ke, dekat Toyota ke, dekat mana sekalipun. Dia bayar 10% harga ataupun dia bayar booking 2,000 atau 1,000. Kemudian dia sign SNP, sale and purchase, dia beli. Dia bayar 10% daripada harga kereta kepada vendor, penjual. Katalah harga 100,000, dia bayar 10,000. 90,000 lagi dia pergi cari mana-mana bank, dia pun bagilah senarai gaji dia apa-apa lagi untuk memohon pinjaman. Bank bagi pinjaman 90,000, bank syaratkan dia bayar balik dalam masa 5 tahun. Kalau dia pilih 5 atau 7 atau 9, kena bayar 90,000 campur 4%. 4%. Okey, jadi itulah riba, 4%. 4%. Jadi tuan-tuan mungkin terfikir yang bank Islam pun ada juga 4%. Itu kita cerita sesi kedua. Okey, ini cerita yang riba ni kan. 4% itu bukan 4% kali 90,000, bukan macam tu kira dia tuan-tuan. Tapi 4% kali 90,000 setiap bulan. Kalau ada 5 tahun, 5 kali 12, ada 60 bulan kan? So 4 kali 90,000 untuk 60 bulan kali 60, dapatlah bentuk riba je berapa ringgit. Itu namanya flat rate. Ada orang bank sini kan, flat rate. Okay? Itulah yang dibuat oleh bank konvensional. Bank konvensional nama elok bagi bank riba ataupun bank haram. Macam khinzir, nama yang beradat kepada babi. Bank konvensional nama beradat kepada bank haram. Okey. Baik. Jadi apa saja masyarakat kita hari ni, rakyat kita pergi mana-mana bank minta nak pinjaman kereta, riba. Lalu kereta yang dibeli dengan duit riba tuan-tuan, tak ada berkat kereta tu. Malah kalau nak bersifat sastrawan sikit lah, sastra ni dia biasanya nak bagi orang menghayati, dia buat gambaran lebih sikit. Contoh begini, beli kereta dengan riba, kereta tu kereta kebal, nak pergi perang dengan Allah.
Kemudian bawa pergi masjid. Bagus. Macam tu, kereta kebal tu. Dan kalau mati dalam kereta tu, bahaya. Bahaya. Okey. So jadi mana-mana rakyat kita yang bekerja dengan bank konvensional yang tolong promote produk ni, disepakati oleh ulama-ulama kontemporari hukumnya haram. Sebagaimana disebutkan oleh baginda Nabi, oleh dalam satu hadis, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Dilaknati oleh Rasulullah orang yang makan riba, memberi makan, menjadi saksi dan juga penulis. So lawyer-lawyer yang terlibat menyediakan dokumen, pendapatan mereka juga haram. Minta maaf. Darurat Ustaz. Darurat kita cerita lagi. Sekejap lagi kalau sempat. Lawyer. Kalau tuan-tuan tak beli, tuan-tuan jadi saksi. Mungkin ada adik-beradik kita, dia nak beli, dia punya slip gaji tak cukup comel. Berbalik Kelantan, comel. Tak cukup comel. So jadi dia perlukan ada penjamin. So kita pun okeylah jadi penjamin. Terlibat sekali. Sebab dalam hadis ni semua keterlibatan. Ada orang kata, tapi saya tak makan tak. Saya beri je riba, saya tak makan. Saya beri je kat bank makan bank. Riba bank yang masuk neraka. Saya tukar beri je, dia minta, saya beri je. Nabi sebutlah hadis sahih Muslim, al-akhidhu wal mu'ti sawa. Yang beri dengan yang terima sama je hukum dia. So, no excuse. Tapi saya tak tahu tu riba, Ustaz. Disebut dalam kaedah fiqhiyah, al-jahlu bil ahkam fi daril islami laisa udran. Dalam kitab al-ashbah wa nazair. Kejahilan tentang hukum yang penting seumpama ini dalam negara umat Islam yang ada ulama, ada kitab Qurannya, ada hadisnya, tidak ada excuse di hadapan Allah. Itu kereta. Sekarang yang kedua, rumah pula. Nak beli rumah, bayar 10% kepada penjual, 90% pergi cari kat bank. Bank pun tengok kita punya gaji, sikris, sitos, macam-macam lagi. Okey, bagus. Bank kata, aku boleh bagi berapa tahun kau nak? Aku nak 30 tahun. 30 tahun. Maka dikenakan rate dia. Ada macam-macam style. Ada yang tersirat dan tersurat. Ada yang 1 tier, ada 2 tier, ada 3 tier. Itu dia payah tu kan. Yang geleng kepala Ustaz ni, betul mau malah bagi Ustaz Sarudin Salah. Betul? Yang pertama, dia 1 tier. Dia kata, riba yang aku nak, dia tak kata riba, dia sebut nama glamour dia, interest. Nama glamour. Nama betul dia, riba, haram. Nama glamour, interest. Interest rate, dia kata, iaitulah rumah adalah, dia tak beritahu rate, dia beritahu BLR tolak 2.3%. Apa benda pula BLR? Base lending rate. Kadar pendasar bagi setiap hutang pinjaman. Siapa yang pandai-pandai keluarkan BLR ni? Bank komersial. Daripada mana dia ambil dia punya benchmark? Bank negara. Okey? Kenapa dia perlukan benda ni? Kerana kita beroperasi di bawah sistem fractional reserve. Kerana bank adalah financial intermediaries. Itu bayar sikit tu. Bagi orang awam faham. Orang bank faham. Pakai telehidung bank bagi lagu. Baik, jadi financial intermediary kita cerita dalam sesi kedua insya-Allah. Tapi kita cerita sekarang ni, pinjam katalah 100,000 sekali mudah, 100,000 mudah 100,000 pada bank nak beli rumah 30 tahun. Kali ni rate dia bukan macam kereta tadi. Dia murah sikit. Murah sikitlah. Tapi sebab kereta 5, 6, 7 tahun je. Rumah 30 tahun mahal jugalah. Tapi rate dia gini. BLR sekarang ni BLR 6.75.